Okay, hello guys, jumpa lagi dalam video kali ni. Untuk video kali ni, yang tanya aku yang dia perut dia dah okey dah daripada GERD, tapi dia tak boleh kelang kabut. Mental dia tak okey. Jadi apa yang aku buat? Aku pun rasa macam tu juga. Kalau ikut tu, perut aku ni dah okey dalam masa 2 bulan ke 3 bulan dah. Tu yang aku ceritakan yang aku makan ubat GERD tu selama 2 bulan straight. Lepas tu baru aku continue dengan ubat anxiety tu, ubat psikiatrik tu selama 2 minggu. Apa yang aku belajar kat situ, perut kita ni dah okey, tapi mental kita ni masih lagi tak berapa stable lah. Jadi benda tu pun jadi kat aku. Jadi apa yang aku buat, aku susun jadual aku tu bagi cantik lah, supaya aku tak kelang kabut. Aku perasan kalau aku kelang kabut, kalut dengan nak buat kerja, kalut dengan nak buat video ni, kalut dengan studio, kalut dengan nak pergi ambil anak, kalut dengan nak uruskan family apa semua ni, aku akan jadi kelang kabut. Kelang kabut tu lah yang akan trigger aku, dan aku akan mula. Lepas tu dia start nak GERD balik. Jadi macam tu. Jadi apa pun yang aku nak ceritakan kat hampa ni hampa kena susun jadual hampa tu supaya dia tak terlalu pack. Kalau pack pun hampa kena susun bagi cantik masa tu, supaya hampa ada masa sendiri untuk tempoh bertenang tu. Yang tu aku rasa sangatlah penting. Dan itu saja yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Jumpa lagi lah in the next video. Ciao.